doktrin itu berlaku, tetapi kenapa sampai orang masih lagi belum faham? Idealism satu perkara lain, pragmatik satu perkara lain, tetapi apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah, yang pertama sekali adalah soal doktrin. Okey. Doktrin tentang apa? Doktrin tentang Madani. So persoalannya, adakah doktrin, mungkin bila saya menyebut perkataan doktrin, orang sudah menganggap sangat keterlaluan. Okeylah, saya ubah kepada suatu kerangka Madani sejauh mana rakyat faham. Yang kedua yang tidak berubah adalah proses latihan, iaitu memahamkan orang tentang itu. Okey. Jadi pada saya, mengikut pandangan, apabila kita membuat pemerhatian ini, doktrin itu berlaku, tetapi kenapa sampai orang masih lagi belum faham? Dan kemudian soal latihan itu berlaku, dan mengapa orang tidak mahu guna kerangka ini? Jadi adakah approach yang kita buat ini terlalu tergesa-gesa daripada segi perlaksanaannya, atau PMX rasa moving forward ni kita nak laju? Minda tok apa?